Right, hi and welcome back to our Chemistry SPM channel. So after so long, saya akan record video untuk paper kita ini. Okay, so saya start dengan soalan nombor 1. Okay, so Raja 1 menunjukkan pelbagai aplikasi dalam teknologi hijau. Okay, so teknologi hijau itu merujuk kepada bab, yes betul, dia merujuk kepada bab kimia consumer lah. You akan belajar pasal teknologi hijau in your last subtopic. Okay, so apakah maksud teknologi hijau? Normally kita tengok nanotech, tapi kali ni dia ada tukar kepada teknologi hijau. So maksud teknologi hijau adalah teknologi atau aplikasi yang dibangunkan untuk mengurangkan impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Okay, so ini adalah maksud untuk teknologi hijau. Okay, tak ada benda lain yang you boleh tengok. Ini sahaja maksud yang kita terima untuk part teknologi hijau ini. Okay, so nyatakan satu sektor dalam teknologi hijau di Malaysia dan contoh aplikasinya. Okay, sektor. Kita kata teknologi hijau ini dia merupakan teknologi atau aplikasi. It may be teknologi, sistem ataupun produk. Faham? So dia dibangunkan untuk mengurangkan impak aktiviti manusia. Apa impak aktiviti manusia yang dia cuba highlight kat sini? Contohnya pembakaran, penggunaan bahan api fosil dan sebagainya. So apa contoh satu sektor? Okay, so sektor ni ada banyak sektor you boleh pilih. Contoh saya pilih sektor pengangkutan. Okay, kenapa kan saya katakan dalam pengangkutan apa isu dia? Apa impak dia? Pembebasan gas beroksida, iaitu gas karbon monoksida ke dioksida ke. Okay, so apa contoh aplikasinya? Okay, contoh aplikasi teknologi hijau lah dalam pengangkutan. Contohnya kita menggunakan kenderaan yang menggunakan bahan api alternatif. Maksudnya bahan api yang kita bakar itu kita guna untuk kenderaan itu tak membebaskan gas yang membahayakan alam sekitar. Faham tak? Okay, so benda itu you kena take note lah. Okay, jangan salah. Bahan api alternatif. Okay, so itu you boleh kata sebagai satu cadangan lah, ataupun you nak kata dari segi bekalan tenaga. Boleh juga kita boleh menggunakan tenaga solar. Boleh tak? Logik juga. Ataupun dari segi pengurusan sisa, kita boleh buat kitar semula. So kita tak membakar dia. So ni contoh-contoh dia. Okay, next. Raja 1.2 menunjukkan pelbagai sisa bahan buangan pepejal di kawasan perumahan. Berikan dua cara untuk menguruskan sisa buangan bahan pepejal tersebut menggunakan teknologi hijau. So dia tanya menggunakan teknologi hijau macam mana? So jawapan yang paling simple, paling basic, apa kita akan buat? Yes, kita akan buat mengitar semula. Tapi kita akan kitar semula siapa? Sisa organik ke sisa bukan organik? Ingat, kitar semula ini dia punya konteks lebih kepada sisa bukan organik. Kenapa? Sebab bahan organik dia boleh melupus secara naturally. So no point you kitar semula dia. Faham tak? So first you kata kita boleh mengitar semula. Mengitar semula sisa pepejal. Organik ke bukan organik kelas? Yes, betul, bukan organik. Kenapa? Sebab sisa pepejal bukan organik ini dia tak boleh lupus. So kalau kita reuse, kita mengurangkan pembelian dia. Macam tu lah. Dan lagi satu, mengkompos sisa pepejal organik. Kenapa kita nak mengkompos? Okay, kan tadi saya katakan sisa pepejal organik you boleh lupus, ataupun dia boleh dia boleh decompose. That's the word, decompose
secara naturally tanpa perlukan apa-apa agent untuk nak menguraikan dia. Faham tak? So benda-benda macam tu kita boleh mengkompos sisa pepejal ini. Kenapa? Sebab kita boleh menjadikan dia sebagai baja organik. Baja organik tersebut nanti kita boleh guna untuk tumbuh-tumbuhan, dapat duit, tumbuh-tumbuhan pun segar. Faham tak? That's the concept. So soalan ini dia tak susah, dia lebih kepada open minded, tapi calon janganlah jadi narrow minded pula. Faham tak? Calon pun kena banyak berfikir, kena banyak practice the knowledge yang ada dalam buku teks kat sini, supaya soalan ini nampak lebih mudah dan lebih senang. Okey. So kita masuk kepada soalan nombor 2. Okey. So soalan nombor 2 ini soalan yang agak ringkas, sangat mudah. So kita try. Raja 2.1 menunjukkan alat muzik yang diperbuat daripada alloy X. Okay, ini alloy X. Okay, so apakah ini? Ini adalah yang orang biasa guna untuk nyanyi-nyanyi tu kan. Mai saya tunjuk lah kat you punya textbook, dia ada ke tak ada. Okay, ada textbook kat sini. Semangat sebelum lengkap lagi ya. Okay, textbook. Okay, kimia tingkatan 4 kat sini. Kejap kelas. Saya nak scroll ke page tu. Nampak tak kat sini? Nampak tak kat sini? Okay. So dia masuk dalam konteks membuat kunci ini. Kenapa? Sebab okay, kan dia kata alatan muzik. Kan tengok alatan muzik. Ini dalam kategori alatan muzik. So ini adalah loyang. Apa nama alloy dia? Nama alloy dia adalah loyang. So tulislah. Okay, loyang. Nyatakan unsur-unsur yang boleh digunakan. So dua soalan ini dia test you punya kemahiran mengingat tau. So apa unsur? Kuprum dan zinc. Kena ingat ke dia punya peratus? Tak payah, just bagi tahu nama dia sahajalah. So tulislah kuprum dan zinc. So soalan A dan B ni ramai kalau dapat salah bukan sebab dia tak tahu atau dia tak pernah dengar. It's just something about mengingat. You know, we have to ingat the concept. So kalau calon tak ingat memang tak boleh lah. Okay, next question dia tanya dua sifat alloy X. Ni sifat dia kat sini. Apa yang ada kat sini je kita terima. Okay, so kita boleh kata dia sebagai lebih kuat dan keras, tidak terkakis. Lebih kuat daripada kuprum tulen lah. Tidak terkakis, berkilat. 3 ni je kita akan terima. Mana dia? 3 ni je kita akan terima. Yang lain kita tak akan terima. So any 2 lah. Okay, sebab dia kata 2 bagi 2 je tau. Jangan kata-kata bagi 3 pula. Okay, so saya letaklah tidak terkakis sebab dia bagi 2 line yang berbeza. So saya buat into different line. Dan yang bawah adalah berkilat. Kalau nak tambah, you boleh kata lebih kuat daripada kuprum tulen. Kita accept juga that answer pun. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. A very short video sahaja untuk soalan nombor 1 dan nombor 2. Okay, so saya minta kepada semua subscribers tolong sabar. Saya cuba upload semua video untuk MRSM dan juga Kelantan by end of this week. Okay, I'm very sorry for my delay, but I cuba my level best lah untuk settlekan. Itu sahaja daripada saya. Thank you and bye.